menaik taraf pasar adalah satu daripada proses pembaharuan dan perubahan yang dijalankan bukan sahaja oleh kerajaan negeri tetapi juga oleh persatuan kedai-kedai pasar pun melihat. Selepas siapnya kerja, kita mengharapkan pasar Kuantan Road ini akan dapat menawarkan satu suasana yang lebih baik kepada peniaga-peniaga dan juga pengunjung-pengunjung yang datang ke market ini untuk urusan membeli belah. Tuan-tuan dan puan-puan, kerja-kerja naik taraf di Kuantan Road Market ini adalah satu bahagian daripada program menaik taraf pasar dan kompleks penjajah di seluruh pulau yang dikelola oleh MPPP, dan MPPP sedia membelanjakan berpuluh juta ringgit dalam tempoh 3 hingga 4 tahun ini supaya kemudahan-kemudahan di pasar dan pusat penjajah di pulau ini dapat dinaik tarafkan sejajar dengan hasrat kita untuk menjadikan negeri dan pulau ini sebagai satu pulau yang boleh mencapai taraf antarabangsa dari segi kemudahan asas yang dapat ditawarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan pihak berkuasa negeri. Saya ucapkan terima kasih kepada Persatuan Peniaga di Pasar Kuantan Road ini. Pulau Pesisir, di Pulau Tikus dan juga di Untung. Dan saya rasa itu adalah usaha perubahan yang dibuat oleh DBP, iaitu untuk menaik taraf semua pasar di kawasan pulau. MPSP pun cuba menaik taraf semua pasar di kawasan Surat Prime. Dan saya difahamkan kebanyakan pasar ini belum dinaik tarafkan sebelum ini. Macam pasar Jalan Kuantan, ia dibina 1930-an. Sejak itu belum dinaik taraf. Boleh kira 80 tahun lebih tak dinaik taraf. Dan tentulah dengan 143 tapak pasar, projek RM450,000, saya percaya akan bawa satu perubahan besar, bukan sahaja untuk kedai-kedai dan peniaga, tetapi juga untuk semua pelanggan-pelanggan. Kos naik taraf pasar akan digaji oleh MPPP. Dan MPPP hanya boleh mampu menaik taraf pasar kalau MPPP ada wang. Kalau MPPP tak ada wang, dia tak boleh naik taraf pasar. Itu satu hakikat. Kerana kalau kita tak ada wang dalam kerajaan negeri Pulau Pinang, tak ada sesiapa yang akan tolong. Itulah sebabnya bila rakyat berani mahu satu perubahan, bila kita jadi kerajaan, kita telah membuat satu komitmen bahawa macam mana susah pun kita tak akan benarkan baik kerajaan negeri maupun pihak berkuasa tempatan seperti MPPP dan MPSP, kita tak akan benarkan mereka jadi bankrupt. Itu adalah salah satu asas dan prinsip kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Dan saya amat gembira bahawa sehingga sekarang tidak ada satu pun agensi kerajaan negeri, baik kerajaan negeri maupun MPPP atau MPSP, jadi bankrupt. Tapi sebaliknya apa yang berlaku, kita selamatkan MPSP yang bankrupt, selamatkan dia daripada bankrupt, bagi dia hidup semula. Dan di MPPP prestasi kewangannya lebih baik, iaitu walaupun peningkatan perbelanjaan, kerana kita sebut kita mahu wang ini dibelanjakan untuk rakyat. Kita mahu lihat perubahan, bukan sahaja bikin jalan,
bikin longkang. Kita mau bikin taman hijau dan juga menaik taraf pasar yang tidak pernah dibuat sebelum ini. Dan ini makan perbelanjaan lebihan 42 juta ringgit kalau kita berbanding dengan perbelanjaan yang dulu. Tapi semua pun perbelanjaan naik 42 juta ringgit. Tetapi MPPP masih boleh untung. Nah, kita boleh lihat bahawa MPPP telah untung sebanyak 26 juta ringgit 2008. 2009 22 juta ringgit. 2011 64 juta ringgit. 2010 64 juta ringgit. 2011 70 juta ringgit. Ini adalah sangat penting. Kerana kalau kita tak ada wang, semua ini tak boleh berlaku. Sebuah kerajaan bertanggungjawab mesti pastikan kita ada cukup wang untuk perbelanjaan. Kita bukan macam pihak tertentu yang menyatakan bankrupt pun tak apa. Saya rasa itu adalah satu pilihan yang jelas. Sama ada anda mahu sebuah kerajaan yang bankrupt atau sebuah kerajaan yang ada lebihan. Saya rasa tuan-tuan puan-puan kena pilih. Đó, với tàu xin có gì có cái gì trả lạc hồ thì做好事，個嘅trả lạc hồ có là希望，作個希望，我諗現在嚟自到推步啦。希望有這個機會，帶大家歡喜，帶大家推步，好唔好？So kita harap kita dapat boleh berjumpa pada 26 Mei untuk sama-sama merasmikan siap bina penaiktarafan Kuantan Road Market. 提升，这个提升是怎么样的提升啊 ？Okay, thanks, YB. The upgrading, this is the number 6 market. We are upgrading for this year. And you see here, the red color one will be a new lock-up store. We are putting up inside there, and yeah, back one.